harimau, vitamin C, kolagen, sakura satu-satu tu mungkin mencecah ribuan ringgit. Betul? Dengan Nutrika tak ada. Dan Nutrika memfokuskan kepada fungsi-fungsi ni. Cuba anda tengok apa? Yang pertama, kecantikan kulit, antioksidan, anti radang, kawal gula dalam darah, kawal kolesterol dan kesihatan sendi. Satu kotak yang sangat comel membantu untuk fungsi-fungsi ni. Orang sekarang tuan-puan, dia beli satu untuk kencing manis dia, satu untuk vitamin C dia rendam dalam air minum, satu produk lain untuk apa? Macam-macam untuk darah tinggi. Lepas tu dia adalah beli teh apa-apa, pagi-pagi dia rendam minum. Kan dah renyah tu banyak-banyak. Dan Nutrika, dia bawa kepada anda 3 teknologi makanan. 3 tuan-puan. Daripada Japan, France dan juga China. Satu tip untuk anda, macam mana kita nak bezakan produk ni bagus ataupun tidak. Sebab sekarang semua orang tahu sangat-sangat banyak produk di luar sana, betul? Kalau kita buka je apa-apa apps, kita search je ubat sakit lutut, ubat sakit sendi, sakit telinga, sakit mata, sakit hidung, beribu-ribu yang keluar. Macam-macam jenis, macam-macam harga. Macam mana kita nak compare bagus ataupun tidak? Yang pertama, bila dia ada teknologi. Sebab tak semua produk boleh masukkan teknologi tau. Ini adalah kita punya USP ataupun unique selling point kita. Ini yang anda kena bawa pada market sana. Dengan Nutrika duit kita boleh jimat banyak. Betul. Dah amalkan 3 kali sehari. Sangat-sangat betul. Next, kita tengok. Ini adalah 18 bahan yang ada dalam Nutrika. Anda boleh tengok sendiri. 18 ni apa? 3 daripadanya adalah teknologi dan 15 lain adalah bahan-bahan. Sangat-sangat komplit. Ada setengah orang tuan-puan, ada setengah orang dia kata dia tak makan makanan tambahan. Dia buat apa? Dia rebus, contoh dia rebus peria setiap hari, setiap pagi dia minum. Bagus tak? Bagus tak? Bagus. Cuma kalau dia hanya rebus peria setiap pagi dan minum, dia tak dapat lah. Orang kata khasiat daripada mango select, dia tak dapat khasiat mulberry, dia tak dapat khasiat sakura, dia dapat khasiat peria katak je. Itu beza dia. Dalam Nutrika dah komplit. You makan satu seceh, you boleh ambil khasiat mulberry sikit, khasiat sakura sikit, cengkeh sikit, jagung, peri katak, buah peach dan sebagainya. Sebab apa tuan-puan? Sebab badan kita ni lain-lain. Ada orang, dia minum jus peria tapi gula dia tak turun-turun. Betul tak? Ada kan? Tapi ada orang yang minum, gula dia turun. Dalam Nutrika, dia kurang masalah tu. Sebab apa? Sebab kita ada 18 bahan lain. Kalau peria tak membantu untuk gula you turun, mungkin cengkeh akan membantu. Sebab tu jarang kita dengar orang yang makan Nutrika tak ada kesan. Mesti akan ada kesan. Betul? Orang angguk tu, saya nampak angguk tu.